Macam mana Yuna, Messi dan Ryan Reynolds dapat kerja dekat US? Ini visa untuk orang berbakat luar biasa. Jom kita tengok apa tu visa O1 dan macam mana diorang boleh dapat. Hai, saya Aiman, aka Aiman Amerika, seorang industrial hygienist yang bekerja di California. Cara kelima adalah melalui O1 visa. Visa ni adalah dipanggil visa for people with extraordinary ability. Maksudnya korang ada kebolehan luar biasa ataupun skill yang luar biasa. Syaratnya korang kena jadi top professional dalam bidang korang. Macam bidang sains, bidang art. Korang kena tunjukkan, buktikan yang korang ni memang terkenal lah ataupun sangat hebat ataupun diiktiraf sebagai antara orang yang teratas dalam bidang korang. Jadi antara orang yang biasa dapat visa O1 ni macam penyanyi, pelakon, pengarah filem atau atlet. Dan bukti yang diorang guna adalah anugerah, tak kisahlah peringkat kebangsaan atau antarabangsa, liputan media, bukti gaji tinggi atau peranan penting. Ada banyak lagi cara-cara untuk kerja di US. Ada beratus jenis visa. Tapi visa US apa lagi yang korang tahu? Korang boleh share dekat sini.